Saya start 2020 tu sewa kedai. Bulan 8 saya dapat kunci. Saya masuk je kedai, saya buka pintu, cuci kedai semua 1 minggu saja. Waktu arwah bapa pentu saya meninggal. Saya tak tahu benda tu, ya Allah, adakah kau tunjukkan aku ini adalah jalan untuk aku teruskan kehidupan. Maybe ini kot jalannya. Memang waktu tu abang cakap dah, jangan risau, renovate je dulu apa semua, nanti abang yang tanggung apa semua. Sebab tu abang memang nak support kita juga. Arwah abang dapat tengok kedai tu sekali je. Dia datang sekali tengok, oh okey lah, sini nanti boleh buat bilik. Arwah abang cakap kat sini boleh buat tu, buat ni apa semua. Ya okey. Memang itulah cerita dia yang saya rasa macam memang saya takkan lupa lah sampai bila-bila. Punten King Abang Bahulu, saya mulakan sejak tahun 2017. Bahulu ni hanya secara part time. Sebenarnya saya pada tahun 2017 tu saya merupakan seorang jurulatih memanah di sebuah kelab di Sepang lah. Dulu adalah salah seorang atlet memanah, okey, di peringkat kebangsaan juga. Bahulu tu adalah salah satu resepi mak saya sendiri sejak kecil lagi. Mak kerja juga, tapi bahulu tu mak buat part time. Maknanya memang saya dah tahu dah buat bahulu tu sejak daripada kecil lagi, sejak daripada tahun 2000 lagi. Pada waktu PKP sendiri, kita as a coach memanah, kita tak boleh nak usik ataupun kita tak boleh nak sentuh langsung budak. Tak berlatih lah. Dan saya pula tak ada income waktu tu. Saya sendiri sebenarnya dah berkeluarga waktu tu. Duit saya pun waktu tu simpanan lebih kurang dalam 8 bulan tu hanya hampir lebih kurang RM300 saja dekat dalam bank. So bila saya dah PKP tu semua tu, duit tak ada, saya buka kedai. Saya kat mak, saya buka kedai, mak bagi saya oven saja, oven lama. So saya pun belilah satu mesin kecil. Kita buat dulu kecil tu. Dulu satu lot kedai. So kita rasa macam tempahan terlalu banyak sangat, and then ruang pun space waktu tu kecil. Okay, kita rasa macam okay, kita kena ambil take action, kita ambil pindah. So sekarang ni totally memang kedai kita dua-dua ni kita punya lah. Sambutan kita pun macam-macam ragam. Pernah ada orang tua datang kat saya. Waktu tu saya berniaga dekat Kabusil. Orang tu terus dia cakap, ni kenapa ni ada macam-macam perasa ni? Mana boleh? Kau kena jual satu je, kau kena jual original je. Maybe dia marah sebab waktu tu maybe kita melanggar tradisional dia. Tapi so far tradisional kita masih lagi kekalkan ada originality tu. Lagi best sebenarnya kalau kita ada variasi bahulu ni sebenarnya, supaya benda tu tak akan ditenggelam zaman. Orang-orang muda pun akan lagi tambah minat dengan bahulu ni. Okay, untuk bahulu kita boleh menghasilkan lebih kurang satu hari tu boleh hasilkan lebih kurang 14,000 biji. 14,000 tu daripada pagi kita hasilkan bahulu tu 24 jam. Saya tengah nak buat proses buat punten. So ini adalah beras yang saya pakai. Nisbah dia adalah 1:3. Okey, so sekarang kita masukkan beras. Okey. 200 ml santan pun dah cukup dah. Tengok ni okey, so macam cawan ni dia tak penuh kan? Okey, lepas tu isilah air dia. So ni 2 cawan. Okey, kalau 2 cawan beras bersama dengan 6 cecair lah. So 6 cecair tu 6 air berasnya. Ni 1. Okey. Okay, so ini adalah garam. Okay, masukkan sesuai rasa korang lah. Kan okay, kalau nak masin lebih, letaklah lebih. Letak daun pandan. Siap. Macam tu je. Fona dah kacau ni, dah sebati ni kan. Okay, kita akan on kat sini. Okay, biar dia terbuka. Kenapa biar terbuka? Ikut je lah cara ni. Tak nak lawan cerita penang. Tapi biar dia terbuka. Nanti bila dia tak nak, dah siap masak, baru kita tutup. Okay? Macam tu je buat punten. Senang je. Punten ni sebutannya adalah punten. P-U-N-T-E-N, punten. Perkataan Jawa, permisi, tumpang lalu. Dan masuk punten ni adalah lemah lembut, putih. So sebab itulah punten tu warna dia dah bentuk dia macam tu. Asal-usul punten ni dulu-dulu sebenarnya dia pergi bendang. Diorang pun tak ada gigi juga. Itu satu hal. Tak ada gigi satu, nak senang makan satu. Lepas tu nak senang simpan dan cepat masak. Saya belajar cetak punten ni dengan mak mentua saya. Kan, kisahnya saya boleh buat punten ni sebabnya mak mentua saya ni buat kenduri.
So kita pun training hari-hari. Alhamdulillah lah. So selepas beberapa tahun ni, dia akan jadi macam smooth, cantik, licin. Saya jual punten ni waktu tu belum viral lagi, dan waktu tu hanyalah ada permintaan, tapi hanya hujung minggu saja. Alhamdulillah permintaan punten waktu tu hujung minggu tu agak orang kata kejap-kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun lah. Awal-awal viral, terima kasih dekat family saya. Family belah Sepang saya pun datang, family belah mak mertua saya pun datang. Diorang datang untuk tolong cetak punten, untuk tolong layan customer apa semua. Waktu tu kita staff tak ramai. Punten ni memang dah orang kata makanan yang dah lama gila. Dia orang kata makanan yang dah masuk museum dah kalau boleh. Dia mengubat rindu orang yang lama-lama dah makan. Rasa macam, ya memang rasa dulu the best ni. Sedap dia kata. Untuk budak biasanya dia tak makan dengan sambal lah. So far budak dia akan suka makan macam tu je. Ataupun dia makan kosong, ataupun dia makan dengan ada yang suka makan dengan susu punten. Dia daripada orang Terengganu. Dia ambil punten, dia ambil susu pekat, dia makan dengan susu. So sekarang ini adalah proses macam mana nak masak sambal hijau. Sambal hijau ikan bilis, okey? So mula-mula cara dia, korang panaskan minyak dulu. Bila dah panaskan minyak, korang masukkan bawang merah. Okey, masukkan je semua. Okey. Lepas tu masukkan bawang putih. Alright. Okey, tumiskan dia. Masukkan sekali dengan cili. Tahu, tumis dia sampai pecah minyak. Bau dia dah naik. Dia kalau masak sambal kena ada banyak minyak. Tahu, kalau kurang minyak tambah minyak. Okey, seterusnya kita akan masukkan asam jawa portion sebanyak ni. Lebih kurang 1 sudu. Kita masukkan asam jawa ni untuk rasa dia masam-masam sikit. Barulah best. Okey. Lepas ni kita kena masukkan udang kering. Ni, 1 sudu juga. Okey. Untuk portion yang banyak ni lah. Kita guna udang kering ni. Udang kering bukan yang murah tau. So, bila udang kering ni dapat rasa dia, memang rasa dia best gila. Okey, untuk kita sendiri masak sambal kita dekat kilang hampir 3 jam. Kita masukkan garam. Masuk cukup rasa je. Okey. Lepas tu masukkan gula. Okey, so ini adalah perasa. Okey. Ni perasa. Untuk penggunaan gula bagi kita orang Jawa sebenarnya kita gula tak pakai banyak. Dia rasa tu just mata-mata cukup rasa je dah cukup. Dia tak bukannya yang manis tak, bukan. So sekarang bila dah siap apa semua, dah pecah minyak apa semua, last sekali kita masukkan ikan bilis. Ini adalah ikan bilis yang sudah siap digoreng, okey? Kita hancurkan dia sikit. Sebenarnya kalau kita dah hancurkan ataupun dah masak macam ni, kan dia akan rasa tau seketul-seketul macam ni. Inilah dia. Sambal yang dah siap masak. Ni, sambal bilis hijau. Okey. So, untuk korang semua, masak je. Senang kan? Tak jadi tak apa. Nanti buat lagi. Saya buka kedai tu pun tiba-tiba. Dia kedai Cing Man. Kedai Cing Man tu dekat dengan rumah saya je. Penyewa kedai tu dah keluar. Saya pula cakap dengan arwah bapa mertua saya. Saya cerita kat dia. Saya cakap, bang, kedai depan tu penyewa dah keluar kan? Oh, ya ke? Lepas tu abah pun terus cakap, oh, pergilah buka kedai kat depan tu. Waktu tu saya tengah hantar arwah abah pergi dialisis. Dia terus call Cik Man. Man, kedai tu orangnya dah keluar je, penyewanya. Dah keluar dah. Oh, ya ke? Okey. Aku nak sewa weh untuk anak aku jual-jual kat depan tu. Saya ingat lagi ayat tu, saya ingat lagi kata-kata tu. Oh, ya ke? Okey. Nanti aku ni simpankan untuk kau apa-apa. Saya start 2020 tu sewa kedai. Bulan 8 saya dapat kunci. Saya masuk je kedai. Saya buka pintu, cuci kedai semua 1 minggu saja. Lepas tu arwah bapa mertua saya meninggal. So, benda tu saya rasa macam, saya tak tahu lah benda tu, ya Allah, adakah kau tunjukkan aku ini adalah jalan untuk aku teruskan kehidupan. Arwah abah dapat tengok kedai tu. Dapat tengok kedai tu sekali je.
Sekali je dia datang sekali tengok, oh okey lah sini nanti boleh buat bilik, arwah abah cakap kat sini boleh buat tu, buat ni apa semua. Ya okey. Wah, memang betul-betul seminggu lepas tu memang saya pun rasa terasa jugalah arwah abah mentua saya tak dapat nak tengok perkembangan kedai tu daripada satu kedai sekarang alhamdulillah lah dah ada 2 kedai. Itulah cerita dia yang saya rasa macam memang saya takkan lupa lah sampai bila-bila. Cabaran paling besar saya dalam bidang perniagaan ni of course lah. First kali cabaran about sale lah. Saya pernah je tak ambil gaji. Setiap level tu ada cabaran dia. Kalau awal-awal dulu saya nak buka kedai rasa susah, sekarang dah rasa senang. Nak ambil staff takut, sekarang dah makin ramai pula staff ni, dah macam kilang pun ada juga. Kita nak kembangkan Punten King ni dengan Abang Bahulu ni sampai sekarang ni, dia bukan benda yang senang lah. Tapi keadaan saya paling terduduk sekali saya rasa waktu tu pada tahun 2023. Memang sepanjang tahun tu 2023 tu every month adalah waktu tu memang saya kena pergi bawa barang keluar berniaga, turun Kabusel ke turun Putrajaya untuk dapatkan trust pelanggan tu, customer tu sendiri. Customer tak ada datang kedai sini pun, kita yang keluar pergi cari customer dekat luar sana. Saya rasa saya pernah pinjam duit anak saya, anak kecil kan, biasalah kita ambil you pinjam dulu duit tu. Lepas tu saya pernah juga pinjam duit boy saya, dan alhamdulillah lah benda tu semua kita dah dapat ganti balik dan kita dapat juga bagi lebih. Benda tu lah adalah pembantu kita lah sebenarnya. Ini adalah salah satu menu orang Jawa sambal taun nama dia. Okey, sambal taun ni dia ada macam-macam jenis. Ada orang buat sambal taun dengan kerang, tapi originalitinya the best is sambal taun dengan kulit lah. Ini adalah sambal taun yang kita dah pre-cook ataupun dah masak sedikit. So bahan-bahan dia adalah bawang merah, bawang putih, lengkuas, cili. Lepas tu kita ada kulit dekat sini. Kita nak masak dia lagi sebab bahan dia ada satu iaitu santan. Let's go. So kita buat pre-cook ni sebagai nanti kalau ada orang order terus je kita masak. Orang order terus je kita masak, tinggal masuk santan dan juga air sikit. Bila dah makan dia akan jadi rasa macam tahu tak sotong kembang. Sotong kembang dia akan rasa macam tu. Serius sedap. So sekarang kita nak masukkan santan. So ini adalah untuk setengah kilo punya. So untuk setengah kilo ni kita akan masukkan santan ni separuh saja. Masukkan air sikit. So orang akan kata rasa dia macam rasa berlemak-lemak macam tu. Okay. So untuk punten ni dia boleh makan dengan sambal bilis hijau dan juga boleh juga makan dengan sambal taun ni. Ini adalah orang kata lauk tambahan lah. Menu orang Jawa yang orang kata dah lama orang tak nampak, tak jumpa. Tapi bila dapat rasa ni dia akan kena gila. Serius. Okay guys, so ini sambal taun kita yang dah siap. Ben suka dia berkuah-kuah sikit-sikit je. Dia pekat dan juga dekat. Okay? So untuk sambal taun ni adalah menu baru kita dekat Punten King ni. Kita akan jual mengikut berat lah, iaitu 200 gram dan juga setengah kilo. Saya harap menjadi penerimaan orang dekat luar sana untuk makan sambal taun ni. Sebab dia sebenarnya memang sedap. Memang akan rasa lemak, memang akan rasa pedas-pedas yang sedap, yang best. Punten ni dia boleh tahan lebih kurang seharian. Kalau dah sejuk betul, baru kita tutup, dia boleh tahan sehari dekat luar. Lepas tu kita simpan dalam chiller, dia boleh tahan lebih kurang 7 hari. Ini adalah nasi yang dah siap ditanak. So, kita akan tumbuk dia pakai penumbuk ni. Ini penumbuk kayu, dilapik dengan plastik. Okey. So, dia akan jadi macam ni. Ini ramai yang nak tahu tips tak nak melekat punten ni. Ini adalah rahsia besar yang saya akan bongkarkan hari ni dekat dalam sini. First sekali adalah senduk ni. Janganlah letak minyak ke apa ke, tak, bukan. Dekat sini je cerita, memang sini kalau tak nak melekat pakai je senduk ni. So cara dia untuk cetak ni, tarik je. Tarik. Lepas tu potong. Gitu. Tarik. Potong. Macam ni je.
Senang kan? Untuk orang dulu-dulu, dia tak pakai macam ni tau. Orang dulu-dulu, dia akan masukkan dekat dalam loyang. Okey, loyang bulat ke loyang petak-petak. Diorang akan masak waktu malam. Bila masak waktu malam, dah siap masak, dia akan masukkan dalam loyang tu. Lepas tu, dia akan tekapkan dia, letak batu lah dekat atas tu. Batu ke apa kan, orang lama-lama dulu. Besok paginya tu, waktu pagi, sebelum pergi bendang, sebelum pergi, orang kata pergi sawah tu kan, pagi-pagi orang sahabat benang kan banyak sawah kat sana. Diorang akan potong lah nasi tu. Sambal pun diorang dah masak dah, siap. Sambal kan boleh tahan lama juga. So, ini adalah versi Punten King sendirilah, di mana kita akan buat lonjong-lonjong macam ni. Kita jenamakan Punten King ni sebenarnya adalah kerana kita nak buat Punten King ni ibarat macam Sushi King. InsyaAllah satu hari nanti, dia akan jalan dekat pinggan, plate, pusing. Ada menu dia kat atas tu kan, okay? Ada sushi turn. Sushi turn tu dia punten. Atas dia ada seaweed. Lepas tu ada serunding lah, ada udang lah. Asas dia tu punten. Itulah harapan kita untuk Punten King ni. Semoga orang kata boleh berkembang sampai macam tu. Saya tak tahulah 10 tahun ke 5 tahun. Saya pergi ke airport. Airport saya tengok kenapa kedai ni boleh buka dekat luar, ada kedai dia, kat dalam pun ada kedai dia. Kenapa aku tak boleh? Kenapa orang Malaysia pun tak nak juga buat macam ni? So tu ya, saya rasa macam Punten King, yes, I want to be like that. Untuk orang kata kembangkan lagi punten tu sendiri. Bukannya setakat dengan sambal bilis hijau, tapi insyaAllah akan kembang dengan bermacam-macam menu lagi lah pada waktu akan datang. So, ini dia nak tunjuk kat korang dia macam mana tekstur punten tu sebenar. Ini adalah punten yang dah siap, yang dah sejuk. Okay. So, tekstur dia boleh macam ni tau, gedik-gedik macam ni. Kalau orang tanya rasa dia macam mana, rasa dia macam nasi impit versi nasi lemak kalau tak pernah makan. So, ini secara originalitinya makannya dengan sambal bilis hijau. Right. Ambil sikit, sambal nak sikit ke nak banyak ke boleh. Saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pandan dia, wangi dia tu. Lepas tu dengan sambal bilis hijau, pedas-pedas manja macam tu. Okay. Bila saya potong tu nampak tekstur dia macam ni. Dia pejam macam ni. So nak makan pun senang. Ambil macam ni, dia ambil sambal terus. Weh. Sedap weh. Okay. Alright, so sekarang kita akan makan punten ni dengan sambal tahun pula. Macam mana rasa dia? Ambil je ni. Ambil macam ni pun boleh, tak masalah. Lepas tu ambil sekali dengan sambal hijau tadi. Okay, sila. Memang best gila. Alright, ini adalah tekstur kulit tu sendiri. Boleh tengok kat sini nampak macam soto kembang kan? Ya, serius ni. Rasa dia macam tu je. Serius sedap. Untuk kulit sebenarnya susah nak dapat. Sebab tu kadang-kadang kat raya haji ke, raya korban ke, ramai kulit tu kebanyakannya yang buang lah, apalah. Tapi kalau orang kampung, orang yang dah selalu buat benda ni, diorang akan ambil, diorang akan simpan, diorang akan bakar dan buat makan untuk kenduri biasanya untuk orang Jawa. So, korang semua yang dekat luar sana nak dapatkan Punten King Abang Bahulu. Jangan risau, korang semua boleh saja datang dekat Punten King Abang Bahulu, Jalan Kebun, Seksyen 32. Okey, korang datang di sini, kat sini korang boleh walk in. Okey, dan kalau korang jumpa kita dekat mana-mana event, korang kena beli punten dan juga bahulu. Kita adalah orang kata pioneer nombor 1 yang bawa punten ni dekat seluruh Malaysia. So, untuk bahulu pula, kita ada macam-macam jenis flavor. Kita ada 7 jenis flavor. Kita ada original, pandan, vanilla chip, pandan chip, caramel coffee, hazelnut, pandan hazelnut. Last minute punya order, insyaAllah kita boleh terima. So, dapat mana? Dapatkan dekat Punten King Abang Bahulu kat Jalan Kebun sini.